Nafsu lelaki walaupun tua, nafsu itu tak sama. Betul-betul lah dia tak ada title monopause. 70 pun tegur dengan habis ni. Bini dua kan habis. Pecing-pecing ada dah ni. Tu etik kaki tergaut. Tapi aku tak boleh nak claim diri aku baik. Tak ada gawe, tak ada gapo, tak ada kebaikan, tak ada upo. Tak salah aku? Okay. Salah. Jalan. Tak ada apa. Tapi aku rasa too much lah untuk membuat sebegitu dengan 1 bulan perkahwinan. Mana mu punya kasih sayang dengan isteri mu? Mana mu punya simpati kepada bini mu? Gila dah kau rasa saya tu. Gila dah kau rasa bibit-bibit cinta yang bermula dulu. Nak terahat gila. Dapat sebulan cari lain. Tak cukup so. Dia kata kalau baru-baru nikah ni mesti hari-hari lah nak adu. Tak okey lah sebulan, 2 minggu adu tu pakai tak sih lah. Saya sangat terkesan lah dengan orang yang sebegitu. Dengan kenalan yang saya pernah ada gitu. Nasib baik saya bukan berkawan baik dengan dia. Kalau sign baik aku rasa tak adalah putus saing. Tegur lah. Tapi untuk yang ini kenapa lelaki tak cukup satu? Pap. Saya sangat kesian lah dekat perempuan ini. Kalau dia mengalami benda itu saya sangat kesian. Sebab saya pernah berjumpa lelaki yang sebegitu. Dah berkahwin baru sebulan dan seka dia pun time tu suka juga benda tu. Poin utamanya kalau lelaki tak ikut satu ni sebabnya nafsu. Dah. Asal-asal dia pergi ngebuah. Lama-lama dia nak tunjuk tu okey. Dia rasa nak buat. Okey, sampai sini sajalah. Saya sedih. Sedih. Sedih tu tak sedih, tu pedih. Can't step in the black backdrop. Podcast time for studio. Tak tapi tak jaga.